Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam menghatimu, mensyukuri nikmatmu dan mempelukkan ibadahku kepadamu. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Alhamdulillah subhanallah. Mungkin ini adalah bisnes yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita setiap hari. Subhanallah ya Rasulullah. Pastikan, tengok dengan teliti, fokus. InsyaAllah anda semua akan happy dalam bisnes ni. Mudah-mudahan insyaAllah. Bismillah. Sebenarnya hari ni Kak Hema nak sharekan tips macam mana kita nak pilih bisnes, macam mana tips kita nak elak kena scam dan tips macam mana kita buat bisnes boleh terus jadi kaya. Bismillah. Mudah-mudahan Al-Hujab Circle ni adalah your dream team. Bismillah. Sebenarnya kan bila kita nak pilih bisnes, kita kena tengok lambang Mercedes ni. Pastikan tengok dengan teliti sebabnya sambil-sambil Kak Emma nak sharekan tips nak pilih bisnes, tips macam mana nak elak kena scam dan tips macam mana kita nak buat bisnes terus boleh jadi kaya. Kak Hema nak sharekan bisnes yang Kak Emma sedang lakukan bersama Al-Hujab Circle ni. Bisnes apa? Sebenarnya ini adalah bisnes Forever Living Product. Alhamdulillah, subhanallah ya Rasulullah. Okey, tengok lambang Mercedes ni ya. Bila kita nak pilih bisnes, kita tengok daripada segi syarikat dia, produknya dan marketing plan juga. Tak boleh kalau tak cukup satu. Contoh, kalau kita tengok produk dah bagus, syarikat dah bagus, tapi marketing plan dia sangat susah. So pun tak nak juga. Jadi bisnes tu tak boleh bertahan lama. Bila ada pula yang produk dah bagus, marketing plan dah bagus, mendatangkan keuntungan, tapi kita tak tahu founder. Bila jadi apa-apa daripada produk tu, kita nak jumpa siapa? Betul tak? Kita kena tahu daripada segi syarikat, dari segi produk, daripada segi marketing plan dia juga. Ataupun mungkin syarikat kita dah tahu siapa founder. Marketing plan dia dah bagus, tapi produknya cuma satu je. So, berhati-hatilah kita nak pilih bisnes. Kita mestilah berpuas hati dengan syarikat, mesti berpuas hati dengan produk dan mesti kita berpuas hati dengan marketing plan dia yang boleh bagi kita make money juga. Subhanallah. Alhamdulillah kan? Dan ini adalah bisnes forever living yang ramai sebenarnya orang dekat dalam Malaysia ni tak tahu lagi sebenarnya kan? Sebenarnya orang tengok botol kuning je tapi orang tak tahu dia bisnes apa ni. Bila dikaji-kaji dia adalah forever living product. Sebenarnya Kak Emma sendiri pun dulu tahu botol kuning je, tak tahu dia adalah produk forever living pun. Dan ini adalah mendiang Rex Morgan. Sekarang dah tak ada sebabnya dia meninggal masa COVID. Masa tu kan COVID teruk kan. So ini adalah Kak Miza pernah ambil gambar dengan Rex Morgan dan founder Forever Living ni ada terlalu banyak dia punya harta. Dia ada resort. Banyak sangat resort dia. Bismillah dalam bisnes ni. Mudah-mudahan ini adalah bisnes yang kita cari-cari. Alhamdulillah. Dan kalau korang nak tahu sebenarnya kan bisnes ni telah berada sangat kukuh. Dia tak ada hutang, aset berbilion. Terlalu banyak. Sampai dia jadi multi-billionaire. Dah lebih dah lebih ditubuhkan sejak 1978 lagi. Satu syarikat yang besar berada di 165 buah negara, iaitu itu syarikat global lah kan. Sebuah syarikat private company. Bila private company maksudnya dia tak ada di dalam bursa saham. Syarikatnya dah lama, lebih 46 tahun. Lebih-lebih lagi syarikat ni prestasi dia sentiasa menaik je. Kalau tengok daripada sini dia sentiasa menaik. Sentiasa je untung. Bila untung, kita jadi distributor pun bertambah-tambah untung lah. Kan? Bila kita dah bertambah-tambah untung, Alhamdulillah. Dan sekarang dah ada lebih 10 juta pengedar. Dah lebih berapa? 10 juta pengedar. Banyak kan? Ini adalah sebuah syarikat yang stabil.
Bila dia stabil, dia dah berada di dalam 165 buah negara. Dan ini adalah gambar-gambar bangunan-bangunan yang dibeli secara cash untuk dijadikan sebagai center. Banyak kan? Ha, dia dah jadikan center untuk bukan bangunan ni kalau kita nak ni ini bukan bangunan disewa-sewa tau. Ini adalah bangunan yang dibeli secara cash. Banyak kan? Dan apabila kita daftar sebagai ahli VIP di Malaysia, kita boleh terima bonus dan kita boleh terima bonus bulanan dari 165 buah negara. Banyak kan macam tu? Lebih-lebih lagi dah lah kita daftar VIP dekat Malaysia je. Tapi kita boleh daftarkan downline kita juga dekat 165 buah negara. Daftar dekat Malaysia je tapi kita ada downline luar negara. Contoh macam dekat Jepun, Australia, dekat apa Bosnia apa dekat UK kan? Dekat Turki, Istanbul. Betul tak? Best kan kalau kita dapat bisnes yang macam tu. Kita daftar dekat Malaysia tapi kita boleh ada buat sale pula dekat kita buat sale dekat Malaysia, kita boleh ada terima dividen dari 165 buah negara. Bisnes yang macam mana lagi kita nak cari kan? Kita dah buat sale kat Malaysia tapi kita tiba-tiba je buat kita dapat dividen daripada 165 buah negara. Best sangat macam tu kan? Dan ini adalah sebuah syarikat yang stabil yang dah melahirkan ramai sangat jutawan di seluruh dunia. Dan ini semua adalah jutawan tau. Jutawan. Jutawan. Ini adalah jutawan yang Forever Living dah lahirkan di seluruh dunia. Subhanallah. Terlalu banyak dah. Bila kita dah tengok dia macam ni, satu pemandangan yang indah. Semua ni jutawan yang dah banyak mengubah kehidupan manusia. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan kalau anda nak tahu semua sekali, syarikat Forever Living ni ada ada satu. Dah tutup siapa dia?